Saya Husairi daripada Setia Alam. Yalah, saya baru seminggu pakai. Saya orang yang tak mudah percaya ni. Orang yang, yalah kalau nak sembang aku pasal seluar boleh repair. Tapi hari ni saya melalui 2 fasa tu. Fasa yang minggu lepas saya melalui. Hari ni saya cuba lagi buka, bengkak balik. Pukul 4 tadi saya pakai balik. Sampai malam ni, alhamdulillah saya boleh berdiri balik. Asbab. Betul, kalau yang pendengar-pendengar, cuba dulu, baru tolak. Kalau nak tolak, cuba dulu. Saya ditimpa musibah, kemalangan lah, jatuh. Tempurung lutut saya pecah. Doktor cakap memerlukan tempoh dalam 4 bulan hingga 6 bulan lah mengikut usia saya ni untuk recovery. Logik akal orang yang tak tahu kan, ataupun orang yang tak go through benda-benda macam ni. Tapi bila kita sakit, apa yang orang suruh cuba, kita akan cuba. Saya tak boleh. Saya hilang pekerjaan dalam tempoh tu. Sebab sebenarnya saya sebelum ni, sebelum kemalangan tu, saya membuat pekerjaan di mana memerlukan saya berada di mana-mana lah pergerakan. Jadi bila berlaku je kemalangan, saya tak boleh bergerak dan saya macam mana kau nak bekerja kan? Nak bekerja. Saya lepaskan pekerjaan tu. Seluar tu Alora cukup seminggu lah saya pakai seluar tu. Sebelum ni saya wheelchair. Bila pakai tu, perkara pertama saya rasa tu dia berdenyut lah, dia berdenyut. Lepas tu baru saya study. Oh saya okey macam ni rupanya. Jadi saya terus pakai. Nak tahu ni sebab aku nak berjalan ni. Saya pakai. Hari keempat saya teman dia pergi keluar pergi barang. Nak masuk kereta, kaki saya automatically boleh angkat sendiri. Saya tak pernah boleh angkat kaki saya macam ni. Ini bila boleh angkat tu, okey. Rasa okey, mungkin sebab dah rasa percaya. Semalam saya dah tinggalkan tongkat. Dah berjalan lah. Dia dah menapak lah. Pagi tadi saya tanggalkan seluar. Saya tak pakai. Saya nak ambil sembahyang untuk Zohor. Kaki saya bengkak balik. Saya sakit lah. Sakit dan saya dah tak rasa dalam 5 hari tu. Saya sakit balik. Bila sakit balik, saya pakai balik untuk malam ni. Dengan stokin sekali pakai. Dan insyaAllah lepas ni saya tak. Masa buka tadi, memang hilang. Sebelum ni kaki dia warna hitam. Macam darah beku dekat dalam tu. Jadi bila dia pakai untuk 4 hari tu, darah beku dengan sampai ke kaki tu memang dah tak ada. Bila saya tengok tu memang saya terkejut lah. Dia dah jadi bengkak balik. Sedangkan masa itu 4 tadi, hari tu, petang tadi. tengah hari tadi. Maksudnya sebelum ni dia dah hilang. 4 hari saya pakai, suami saya pakai tak ada dah. Guna spirulina, lepas tu ambil collagen dengan ambil Ciruto. Jadi memang proses tu saya nampak cepat lah. Mungkin bila kita dah combinekan dengan seluar, dengan functional food, right? Benda tu saya rasa dia lagi mempercepatkan suami saya. Yang paling saya tak sangka dia boleh angkat kaki dia sampai 90 darjah. Selama ni dia just pangku macam ni sahaja.